Bila nampak kabel built-in pada power bank ni, bukan jenis kabel nipis, tapi betul-betul rasa kemas, tersimpan elok melekat dengan power bank tu sendiri. Bila mula unboxing, aku belik dulu kotak luar. Pada kotak tu jelas tertera model dan beberapa info penting tentang power bank ni. Packaging dia ringkas dan kemas. Bila buka kotak, perkara pertama ialah power bank tu sendiri, diikuti manual penggunaan dan satu kabel USB jenis fast charging yang memang nampak high quality. Aku angkat power bank tu dan mula belik satu-satu. Rasa solid bila dipegang. Tak terlalu besar, tapi kapasiti 25.5. Bila pusing ke bahagian port, aku jumpa dua port utama, iaitu USB-C dan USB-A. Kedua-dua port nampak strategik kedudukannya. Dari situ aku dah boleh agak power bank ni direka untuk alternatif fungsi, bukan sekadar satu tempat charge je. Lepas tu aku periksa bahagian tepi. Masa ni baru perasan ada lanyard. Bila aku tarik keluar, rupanya itu bukan lanyard kosong. Ia sebenarnya kabel built-in USB-A yang berfungsi sebagai input